selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay. Sebelum saya testimoni sharing produk ni, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Saiful, berasal daripada Kuala Selangor, berumur 37 tahun. Okay. Cuma sekarang ni Saiful nak sharing. Okay. Ibu Saiful berusia 77 tahun. Okay. Nama dia Hasimah. Okay. So hari ni Saiful nak sharing. Okay. Masalah yang dihadapi selama 15 tahun. Okay. Biasalah penyakit 3 serangkai tak lari daripada dalam badan dia, iaitu kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan macam-macam lagi. Jadi setelah 15 tahun mengidap penyakit kronik sebegini, mak saya pun makin lama keadaan dia makin menderita. Kesihatan dia bukan makin sihat, makin menurun merosot. Setelah saya pergi buat rawatan ke hospital, setiap bulan ada appointment doktor. Doktor mengesahkan keadaan kolesterol mak saya makin tinggi, result dah sangat bagus. Keadaan buah pinggang dia, bacaan dia dah sangat tak cantik, boleh dikategorikan stage ketiga. Dalam tahun ni, bulan 7, mak saya diserang satu penyakit iaitu stroke sebelah kanan. Bila mengidap satu stroke ni, pergerakan memang terus down lah, tak boleh bergerak. Contohnya macam ni pun dia tak boleh ni sangat, dan nak angkat pun sakit. Jadi Saiful hanya bergantung ubat hospital. Okey, ubat hospital bila kita makan, contohlah dia ada 4 ke 5 penyakit dengan insulin, dengan darah tinggi, lagi dengan kolesterol dia. Satu hari dia kena makan 4 ke 5 biji ubat. Okey, pada bulan 7, 28 hari bulan 2023, selepas doktor mengalami selepas ibu saya mengalami masalah stroke dan doktor sahkan kena tahan ubat. Tahan ubat, bila kena tahan ubat, dia akan masukkan tube daripada hidung dia untuk senangkan proses dia nak makan. Jadi saya berbincang dengan pihak hospital, kalau boleh saya tak nak dia masuk ubat. Saya akan monitor dia sebaik mana yang mungkin. Maksudnya saya akan pantau dia. Selepas itu, dalam masa seminggu ke 2 minggu, pergerakan belah kanan langsung tak ada respon dan makin turun. Jadi awal bulan 8, saya tiba-tiba balik, saya akan cari balik kontak-kontak saya, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya. Apa ubat yang, contohnya apa rawatan kesihatan yang bagus untuk settlekan masalah ibu saya ni. Maksudnya untuk kurangkan rasa kesakitan dia yang dialami sekarang ni. Selepas saya menghubungi sahabat saya, iaitu Miss Apu, kita punya leader. Okey, Miss Apu, masa tu saya telefon dia, ingat lagi 6 hari bulan 8, tengah malam saya call dia. Saya bersharing dekat dia masalah ibu saya. Dan pada masa yang sama, dia akan WhatsApp saya, dia akan bagi tahu saya satu produk Metadico ni, dia punya segala dia punya khasiat, 1001 khasiat kebaikan mengenai Metadico ni. Permulaan saya takut saya fikir air dia akan sembuhkan segala penyakit ibu saya. Saya fikir macam tak logik. Okey, saya pun terus cuba. Saya pun cuba ambil masa tu 2 botol, iaitu produk Metadico ni. Selepas saya ambil, saya cuba permulaan pertama, bagi dia spray, maksudnya ketika waktu pagi ketika perut dia kosong. Okay. Masa tu dia dalam keadaan tak ada respon, baring aja, macam orang dah koma lah, tapi gerak pun tak ada begitu aktif. Nanti boleh tengok saya punya video lah. Itu masa 10 hari bulan 8. Okey,
Selepas saya spray 1 hari 4 ke 5 kali, sekali spray 10 kali semburan. Okey. Hari pertama masih lagi tak nampak apa-apa respon. Masih lagi macam biasa. Okey. Hari kedua pun sama juga. Bila hari ketiga nampak perubahan dia ada healing proses. Ibu saya, okey, pembuangan najis dia ada keluar lebih. Masa tu saya cek perut dia tak makan, adakah ini sakit perut? Okey, saya pun teruskan lagi. Hari keempat dia ada demam. Badan dia panas satu badan. Okey. Saya teruskan lagi spray, saya bagi dia minum air. Okey, hari ke-5, ke-6, ke-7 seterusnya macam biasa lagi, masih tak nampak lagi dia punya perubahan dia. Selepas saya mengambil botol yang kedua, memang nampak kesan dia. Pertama sekali dia dah mula aktif. Maksudnya dia dah mula aktif, pergerakan tangan dia, mata dia lapar, dia boleh meminta. Sebelum ni kita pun tak tahu, bila dia dah terbaring, dia tak ada apa respon. Kita tak tahu dia lapar ke apa. Dia memang tak ada bagi respon dekat saya. Botol yang kedua, saya nampak improvement. Dia ada bagi respon dekat saya. Dia cakap nak lapar, tunjuk nak air. Okey, saya pun layan dia macam biasa. Okey, ubat hospital pun saya still lagi makan. Cumanya, semasa saya spray tadi ni, okey, kalau boleh saya jarakkan dalam masa sejam. Okey, sebab saya tak nak dia bercampur. Maksudnya, 1 jam spray, lepas tu baru saya bagi makan ubat hospital. Okey, ubat hospital pun tak ada skip. Okay. Saya teruskan, nampak dia perubahan. Dia dah boleh berdiri sikit lah. Maksudnya, kita kena guide lah. Okey, pergerakan dia pun okey, respon dia pun bagus. Okey, botol ketiga saya makan, saya bagi dia spray, nampak perubahan dia 80 ke 90%. Boleh katakan 90% nampak memang beza. Daripada segi ceria muka dia, sebelum ni memang nampak macam orang sakit. Tapi bila saya amalkan spray botol yang ketiga, memang nampak perubahan dia yang sangat luar biasa. Saya pun betul-betul trusted produk Metalico ni sebab dia begitu pantas bertindak dalam badan kita. Okey, permulaannya saya akan bagi tahu contohnya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan akan makan sesuatu produk, dia akan healing proses. Cumanya bergantung kepada antibody. Okey, Metalico ni bagi saya dia sangat mudah. Hanya sepul. So kita tak ada nak paksa dia nak telan ke apa ke. Okey. Lagipun dia bila dah stroke ni, kita kena jaga dia takut tercekik, tersedap. So dengan semburan ni senang saja. Lepas kita sembuh dalam masa 10 minit, baru kita bagi dia minum air suam. Dari sekarang ni saya pun rasa betul-betul rasa bersyukurlah. Okey, rasa macam happy sangat. Okey. Bila saya sebelum ni sangat down, saya tak tahu apa, macam mana saya nak bagi dia sihat, sembuh. Memandangkan umur dah 77. Okey, siapa bayangkan umur 77 dah baring atas katil, sekarang nampak dah boleh duduk wheelchair, dah boleh bergerakkan, dah ada respon. Okey tak, Metalico okey lah. Tengok dia boleh angguk lagi. Tengok spray biasa ada. Okey, saya buat demo sikit ya. Sekarang ni saya bagi dia sekali saya akan bagi dia 5 kali spray saja. Sebab boleh je nak bagi 10 kan, tapi saya akan bagi dia 5 spray. Sebab nampak dia reaksi dia makin okey. Okey, contohnya saya bagi ya. Yang ini hanya semua dia buka mulut, sama ada di bawah lidah. Seeloknya bawah lidah, kita hanya spray saja. Tengok, sangat mudah ya tuan-tuan dan puan ya. Kita tak perlu nak paksa dia buka mulut terlalu besar, suruh telan ubat. Okey? Yang ini hanya spray. Jadi, saya pun rasa sangat puas hati, sangat bangga bila Miss Appu perkenalkan Metalico ni, okey, dengan kesihatan Mak Saiful begini, alhamdulillah, sekarang dah makin okey. So, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah kesihatan, jangan ambil risiko. Maksudnya
2-3 kali untuk try produk Mentahiku ni. Produk yang sangat luar biasa, result dia punya sangat luar biasa, dan hasilnya pun yang luar biasa. Bagus ke tak bagus tuan-tuan dan puan-puan? Okay? So, setakat ni Saiful pun nak akhir sharing ni. Okay, itu sahaja dan terima kasih.